Hari ni kita ada Honda Stream. Masalah dekat kereta ni, aircon tak sejuk. Puncanya ni wire ni putus kat tengah. Ni wire ni untuk wire compressor, ini wire untuk pressure switch. Aircon pressure switch. Apa function? Okey, function dia untuk detect kalau gas space, pressure twister lah yang cut sistem aircon tak nak bagi compressor jam. Okey, untuk Honda Stream ni problem dekat sini, ini kita sambung kat dalam biasa tergengsi apa ni masuk balik. Dah settle sebab tu tak nampak. Okey, ini wire compressor, yang ni pressure switch masuk balik dah. Okey, untuk Honda Stream dah settle, wire kita dah sambung balik. Kipas dah hidup, compressor dah hidup. 30. Sini 1.5. Ni gas kurang. Kurang tapi kita top up dulu. Okey, sekarang 200, ini 45. Cantik dah. Okey, aircon dalam kompon sejuk punya ni. Sebab tu untuk wiring cari mahal sikit pada service engine oil. Betul tak? Kalau betul cuba komen kat bawah. Lebih otomotif, jaga kereta, jaga keselamatan.